أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الإذام وأسيادنا الأكرمين ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang ataupun susah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bis sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sesiapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di dalam keadaan kehancuran umat, baginya 100 pahala syahid. Aku qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi masjid. Macam penjara TV dia cakap lah. Alhamdulillah. Dan seterusnya terima kasih kepada pengurusi masjid Gong Tok Nasik, insyaAllah. Ada sudi menjemput saya hari ini, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasanya, kepada Abang Imam, Abang Bilang, Abang Siap. Tidak ketinggalan juga terima kasih saya kepada asatidzah, ustaz-ustaz yang hadir pada hari ini, pada semua sekali hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita untuk bersama-sama solat berjemaah, bersama-sama kita satu fikir, satu hati, semata-mata untuk melakukan perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi kata, alaikum bil jamaah, bersama kamu dengan jemaah. Kerana apa? Banyak perkara-perkara yang manfaat yang kita boleh lakukan. Di antaranya Allah kata dalam Al-Quran, fadzakir inna fa'alti dzikra, memberi peringatan kepada perkara-perkara yang benar pastinya ada manfaat. Subhanallah. Wa dzakir inna fa'alti dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, orang yang beriman ini dia pasti nak dengar perkara-perkara yang baik, nasihat yang baik. Kalau kita melakukan kesilapan, kita sedia menerima teguran orang. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi anjurkan kepada kita semata-mata untuk mensejahterakan hidup kita bersama dengan jemaah. Kita tak boleh hidup seorang-seorang lah. Kita bersama dengan jemaah. Nabi bersama dengan 124,000 para sahabat, ya, semata-mata untuk dibentukkan satu jemaah ini yang boleh membawa agama untuk disebarkan kepada seluruh dunia. Nabi tak boleh buat seorang. Nabi perlukan sahabat-sahabat dia. Dan apabila menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang Nabi akan buat setelah Nabi diajar oleh Jibril alaihi salam tentang wahyu atas perintah Allah itu tadi, diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perkara pertama yang Nabi akan lakukan adalah menyebarkannya kepada para sahabat, dikumpulkan para sahabat, subhanallah, bertalaki ataupun lutut ke lutut bersama sahabat ni. Termasuklah sahabat-sahabat yang 10 telah dijanjikan syurga, sahabat yang lain yang berada di Madinah. Disebarkan ilmu ini. Lalu sahabat apabila dikurniakan Allah SWT dengan kefahaman, lalu sahabat mengamalkannya. Bukan hanya mengamalkannya, lalu disebarkan ilmu itu, disebarkan kefahaman yang didapat faham daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi inilah kita. Kena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan kita lagi di tempat yang paling Allah suka, seperti Nabi kata, habbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka, Nabi kata, adalah dari rumah-rumah Allah. Dan ulama bagi tahu di mana saja majlis yang diadakan untuk membesarkan Allah. Majlis itu mengingatkan kita kepada alam akhirat, dunia, hidup akhirat, dosa, pahala, syurga, neraka, baik, jahat. Lalu dapatlah kita menggunakan akal kita yang sempurna ini, subhanallah, untuk memilih, kan, untuk memilih di mana yang perlu kita membawa ke dalam hidup kita sehinggalah akhir hayat kita. Allazina yastami'una qawla wa yattabi'una fil ahsana. Rasulullah. Ya. Seseorang yang mendengar satu perkara yang baik lalu dia membawanya ke dalam dirinya dan diamalkannya. Lalu Allah sambung lagi, ulaika alladzina hadahumullah, subhanallah. Inilah orang yang mendapat hidayah daripada Allah, wa ulaika hum ulul albab.
Jadi inilah orang yang berakal sempurna. Siapa dia? Tuan-tuan yang hadir pada hari ini, duduk lepas solat maghrib, subhanallah, dia duduk ada majlis ilmu, tak kira lah siapa yang bagi ceramah, bagi tazkirah atau bagi kuliah, duduk semata-mata untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita buat apa saja tuan-tuan, sebenarnya matlamat hidup kita nak sukakan Allah. Ini maksud hidup kita. Kita buat apa saja tak ada masalah. Nak bekerja siang malam tak ada masalah, tu perintah Allah belaka. Apa saja yang kita nak buat. Tapi ingat, kita kena pastikan perbuatan kita itu adalah perbuatan yang Allah suka, Nabi suka. Untuk apa? Untuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah sayang kepada kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala, kita selalu cakap wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah, kita ada perancangan, Allah juga ada perancangan. Perancangan yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kata, kita selalu ucapkan perkara itu, sehinggalah kita yakin bahawasanya yang mengaturkan hidup kita ni adalah Allah, dia yang terbaik. Jadi dari segi amalannya kita buat tak macam tu. Ya, kadang Allah SWT, macam saya lah tuan-tuan dulu. Saya ni anak imam. Bapa saya dipanggil ustaz, mak saya ustazah, mengajar Al-Quran. Saya tidak belajar Al-Quran dengan guru yang lain, melainkan dengan mak bapa saya. Sehingga saya masuk pertandingan musabaqah tilawatul Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tapi apabila dah besar, diterapkan agama dia begitu, apabila dah besar, duduk di dalam salah suasana yang salah. Suasana ini membentuk pemikiran yang lain. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya pun Allah itulah jadi penyanyi rock. Pasal duduk dengan rockers. Suasananya duduk dengan rockers macam mana tuan-tuan? Hari-hari cakap pasal rock, pasal lagu. Macam mana nak gentil kita, macam mana nak menjadi suara menjerit macam rockers tu kan. Kita duduk dengan rockers, kita jadi rockers. Walaupun kita tak jadi penyanyi ataupun pemain gitar, sekurang-kurangnya kita menjadi soundman, technician, angkat kabel tak apa, janji terlibat dalam rock. Kita duduk dengan kontraktor, apa yang berlaku? Dia akan membentuk kepada kita projek. Juta. Itu yang fikir. Kita duduk dengan orang yang hari-hari bercakap tentang projek. Kita duduk dengan mat motor tuan-tuan, anak-anak kita tak. Kalau kita biarkan anak-anak kita ni remaja, subhanallah, umur 17, 18, 19, 21, 20, 21. Ini umur yang di peringkat pakar psikologi kata apa? Umur di peringkat kritikal. Kenapa di kritikal? Umur yang anak 16, 17, 18, 19, 20, 21 ni, tahap 5 umur ini, subhanallah. Dia menghadapi krisis identiti. Krisis identiti ni apa? Aku nak jadi apa? Akan datang ni, masa depan aku ni, aku nak jadi apa? Aku pelajaran tak ada, SPM tak lulus. Kan? Dan orang tua-tua kita selalu cakap, cikgu mencakap tak ada pelajaran, tak ada masa depan. Betul kan? Jadi anak ni dah ada gunsing dah. SPM tak lulus, ataupun cukup-cukup makan. Jadi bermain di kepala dia, aku nak jadi apa? Nak kerja kilang tak cukup. Jadi dan ketika itu suasana mainkan peranan yang penting bagi anak ini, bagi remaja ini, bagi anak muda ini, di mana suasana itu akan bentuk pemikiran dia. Ada yang duduk dengan mat motor tu dia jadi mat rempit. Pinjam motor bapak, bapak lama tak ada motor tu, pinjam habis dimodifatnya motor tu. Dan merempit dia tiap malam. Subhanallah. Duduk dengan rockers. Jadi rockers saya anak imam tuan-tuan. Tapi bila keluar daripada suasana agama, subhanallah, keluarlah dekat dunia yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, subhanallah. Jadi penyanyi saya, asalnya saya ni qari.
Berzanji, subhanallah. Belajar agama dengan bapa saya. Pasal itulah suasana di dalam rumah saya. Bapa saya ni seorang pengajar, ustaz, mengajar fardu ain, mengajar Al-Quran. Hari-hari saya daripada kecil begitu, tuan-tuan. Tapi bila dalam usia, subhanallah, umur 17-18 tahun, saya SPM 3 je. Ini yang saya duduk fikir, aku nak jadi apa akan datang. Kawan-kawan aku semua masuk universiti, dia akan masuk, dia akan lulus. Ada yang jadi engineer, doktor. Ya. Pengarah KWSP bahagian selatan, tuan-tuan, kawan saya satu sekolah dengan saya. Satu kelas, bukan satu sekolah. Ya. Kita dah agak dia akan berjaya dalam hidup dia kerana apa? Dia lulus peperiksaan akademik dia kan. Jadi kita tak ada. Jadi bantulah mak bapak saya ni. Saya umur dalam 18-19 saya dah boleh mengajar Al-Quran. Mengajar bukan Quran, bukan Muqaddam, bukan Iqra' je, tuan-tuan. Saya boleh mengajar tajwid. Tapi satu hari saya dijangkakan masuk ngaji pondok di Kuala Berang. Bukan Kuala Berang, salam. Di Pendang, Kedah. Sama ada di Tumpat, Kota Baru, di Kelantan. Tapi satu ketika apabila keluar daripada rumah ni suasananya agama, pasal bapa siang malam mengajar agama. Bila keluar je pergi kerja kilang di luar sana 85 86, tuan-tuan, rock masa tu tengah boom, subhanallah. Siapa besar umur 85 86 dia tahu dengan searchnya, dengan left-handednya, dengan Battle of the Band, anda tak? Kita mengaji kat rumah, sebelah rumah buka sinaran matamu. Boleh nyanyi pengurusi? Tak, aku risau dia orang tak bagi pula. Kita duk mengajar anak-anak murid, bapa dia ngajar Al-Quran. Usia saya masa itu 17-18 tahun, tuan-tuan. Jiran kat sebelah rumah apa? Buka radio kuat-kuat. Masa tu rock tengah menggila kan. Sinaran matamu bak kejora di tengah malam menjulur kedamaian hati. Siapa tahu lagu apa ni? Dia berkaraoke satu. Dia tahu. Tapi bila-bila hari-hari mendengar, saya ni bidang seni suara ni saya dah dilatih oleh bapa saya daripada kecil, tapi bidangnya lain. Nasyid, qasidah, berzanji, marhaban, itu aliran saya dulu kecil. Jadi maknanya bidang seni suara itu dah diterapkan daripada kecil. Bila dengar lagu rock ni, tuan-tuan, timbul dalam hati ni kan, hari-hari makan singgang kok. Saya sekali nak makan gulai kari. Mak bapak saya tak ada rumah, mula saya menyanyi. Subhanallah. Kita rasa sedap pula kita nyanyi lagu rock. Itu timbul cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi, dan akhirnya jadi penyanyi. Kerana suasana ni penting, tuan-tuan. Tak kira lah suasana anak kita ke suasana kita, lebih-lebih lagi yang berumur ni, subhanallah. Kerana suasana ni akan bentuk cara kita berfikir. Kan? Dengan melihat apa yang kita lihat hari-hari. Kalau kita gunakan mata kita ni melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni handphone ni jahat ni, tuan-tuan. Tak tengok apa benda kat handphone ni. Semua ada kat dalam ni. Kalau tengok benda yang tak elok, akhirnya kita akan dapat pemikiran yang tidak elok. Begitu juga kalau kita melihat benda yang elok, akan membentuk fikiran yang elok. Senang je, mudah gitu tak? Lepas Allah sallallahu Muhammad, suasana ni bentuk apa benda kita tengok, apa benda yang kita dengar, apa benda dia akan membentuk apa benda percakapan kita. Pentingnya suasana itu. Dan perkara ini semua akan membentuk hati kita. Lama kelamaan dia akan bentuk hati kita. Allah. Membentuk fikir. Fikir ini penting tak, tuan-tuan? Fikir ini penting ke tak penting? Fikir penting. Kerana apa?
Kerana Nabi pun berfikir. Agak-agak macam mana Nabi fikir, tuan-tuan? Ingat perjanjian Hudaibiyah, di mana para sahabat semua, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain dekat, sampai mereka hampir marah kepada Rasulullah kerana terima perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah. Tapi Nabi terima. Kenapa? Nabi berfikiran jauh, tuan-tuan. Gagal hari ini tidak semestinya gagal masih ada hadapan, kerana fikir positif Nabi ini, kan, dengan syarat kita ikut, dan dia akan mengikut cara kita besok apabila kita boleh masuk ke Mekah, dan ketika itulah kita melakukan dakwah. Hari ini tengoklah hasil pengorbanan usaha fikir Nabi hari ini. Tuan-tuan, Nabi fikirkan tentang kita macam mana agak-agak. Nabi ni sayang dekat umat akhir zaman ni. Kita ni Nabi sayang. 1400 tahun dahulu Nabi dah fikir tentang kita, tuan-tuan. Nabi hari-hari mendoakan kita. Satu hari Aisyah menunggu je peluang. Nabi ni solat malam biasa hari-hari. Tahajud ni wajib bagi seorang Nabi, tuan-tuan. Duha, witir ni wajib. Kita umat je sunat. Tapi bagi seorang Nabi Rasul, wajib bagi mereka. Solat duha wajib, witir wajib, bangun malam ini wajib bagi mereka. Jadi Nabi hari-hari solat malam. Aisyah ni menunggu je isteri Nabi. Bila ada ruang dia nak minta Nabi ni doakan dia. Ada ruang dia bagi, ya Rasulullah tolong doakan aku malam ini. Lalu Rasulullah angkat tangan, Nabi doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa Aisyah, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, dulu, kini. Ya Allah. Suka Aisyah, tuan-tuan. Tergelak Aisyah, suka, sehingga terlentuk kepala dia dekat riba Nabi. Lalu Nabi tanya, kau suka tak Aisyah? Manakan aku tak suka, ya Rasulullah. Doa ini datangnya daripada kekasih Allah, pastilah aku suka. Lalu Nabi kata apa? Kau nak tahu tak Aisyah? Inna hazihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Nabi kata, inilah doa aku yang aku doakan untuk umat aku setiap kali selepas solat. Tuan-tuan, Nabi doakan kita ketika Nabi belum tahu, kita ni belum lahir lagi, tuan-tuan. Kita tak ada dekat dunia ni, Nabi dah risau tentang dosa kita. Hari ini kita risau tak tentang dosa kita buat, tuan-tuan? Sayangnya Nabi kat kita. Nabi tahu akan datang ini, umat akhir zaman ini akan menghadapi dunia ini bagaimana. Dunia yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cabaran hidup, sehingga kan ada yang terkeluar daripada Islam, ada yang lemah imannya, tak ada iman pun ada. Sebab daripada cabaran hidup yang mereka hadapi. Nabi dah risau, tuan-tuan. Dah fikir, lalu berurusan dengan Allah, merayu kepada Allah. Jagalah umat aku, ya Allah. Aku sayang umat aku, ya Allah. Walaupun iman yang ada pada kita sebesar zarah pun, tuan-tuan, Nabi tetap mencurahkan kasih sayang dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata apa dalam Al-Quran? Telah datang kepada kamu seorang rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Telah datang kepada kamu seorang rasul saya ni tak hafiz, tuan-tuan, tapi belajar juga sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu. Untungnya orang Mekah ni ketika itu Allah melantik seorang rasul di kalangan kamu. Maknanya apa? Bahasanya bahasa Arab. Di kalangan kamu orang Arab. Allah tak hantar orang Jepun, tahu? Kalau hantar orang Jepun, dah lah kafir Quraisy ni jenis dia backeng je dah. Ya. Jadi orang yang berbangsa Arab dan satu kampung. Siapa yang tak kenal Muhammad sejak daripada kecil sehingga digelar Alamin? Orang yang jujur, amanah, walaupun dia peringkat umur 9-10 tahun, apa yang keluar daripada mulut dia, satu Mekah ini percaya dengan apa budak ini cakap.
Subhanallah, Allah pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membesar, tuan-tuan. Subhanallah. Harisun alai azizun alaihi ma'anitum. Apa sifat yang ada pada Nabi? Allah kata apa? Azizun yang memberati. Yang memberati di atas kesusahan yang kamu hadapi. Apa maksud dia, tuan-tuan? Subhanallah. Saya ambil contoh macam ni lah. Kawan kita aksiden tak? Batal riuk, tuan-tuan. Kita sebagai kawan, kita pergi ziarah tak dekat hospital? Pergi, tuan-tuan. Kita pergi ziarah, ya tak? Pergi ziarah tengok sahabat kita berbaluk kepala, tangan bersimen. Batal riuk dia tak? Kita pun cakap apa? Syafakallah sahabatku. Kan? Aku pun sedih juga lah, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Tapi tuan-tuan, kita rasa tak dia sakit? Sakit dia tu kita rasa tak? Sakit dia kita rasa tak? Orang lama dulu peribahasa apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Maknanya apa? Kita tak rasa apa yang pesakit tu rasa. Kawan kita tu sakit, kita tak rasa. Cuma simpati je lah mati. Rasa sedih tak? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, Nabi pakai tak peribahasa ni? Nabi pakai tak peribahasa ni? Nabi tak pakai, tuan-tuan. Orang kalau tak beriman, ya Allah, Nabi malam doa, tuan-tuan, seolah-olah Nabi ni rasa, tuan-tuan. Orang yang tak beriman ni akan mati masuk neraka, Nabi sedih, tuan-tuan. Apa dalilnya? Nabi pergi ke Mekah, ke Taif, setelah orang Mekah ni tak terima dah. Kan? Isteri dia yang selalu menyokong dia, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Wafat isteri dia, wafat, lepas tu mati bapa saudara dia Abi Talib yang selalu mempertahankan dia. Ya, menjaga dia daripada dianiaya oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Abu Talib ni lah yang menjaga dia. Mati dia, tak ada ketahanan lagi dah, tak ada orang yang nak menyokong dia lagi dah. Lalu kafir Quraisy ni menghamburkan segala dendam kusumat yang selama hari ni, pasal tak ada orang nak mempertahankan dia. Lalu Nabi ni rasa Allah tidak berputus asa, dakwah harus diteruskan, sebarkan Islam, syiar Islam. Nabi agak pergi mana? Pergi ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif terima. Tapi Nabi pergi Taif ni naik Velfire ke, tuan-tuan? 90 km daripada bandar Mekah, kota Mekah ke bumi Taif ni, tuan-tuan. Nabi naik apa? Naik Alphard ke? Velfire ke? BMW ke, tuan-tuan? Dah, Nabi jalan kaki bersama anak angkat dia Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum. Ni semua orang tahu, mungkin siapa yang pergi umrah ni mutawif akan ceritakan hal ni. Tapi pernah tak kita tanya, kenapa Nabi yang ada kenderaan yang begitu hebat, kuda yang ada pada Nabi, kuda yang bakanya terbaik, tuan-tuan. Nak kata laju, memang laju. Pasal bakanya yang terbaik, kerana ini kekasih Allah. Allah akan anugerahkan bagi kepada kekasih dia segalanya yang terbaik. Kuda Nabi, kuda terbaik. Unta Nabi, unta terbaik. Keldai Nabi, keldai terbaik. Jangan cakap itu pengangkutan Nabi, tuan-tuan. Mata Nabi, mata terbaik. Telinga Nabi, telinga terbaik. Mulut Nabi, mulut terbaik. Hati, jantung, tangan, kaki, semuanya Allah anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang terbaik. Sahabat Nabi, sahabat terbaik. Kitab yang diberikan oleh Allah SWT, Al-Quran kepada Nabi, kitab yang terbaik. Dan umat yang Allah lahirkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik, khairun umat, insyaallah. Aku lahirkan untuk semua manusia. Kita ni umat yang terbaik, tuan-tuan. Asalnya daripada jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jadi terbaik. Tapi Nabi ada kedai, unta, pengangkutan Nabi semua yang terbaik. Tetapi kenapa Nabi pilih jalan kaki? Kenapa Nabi pilih jalan kaki, tuan-tuan? Pernah terfikir tak?
Allahumma salli ala Muhammad. Kerana sifat azizun Nabi, tuan-tuan. Kerana sifat azizun yang memberati di atas kesusahan yang kamu alami. Bila Nabi kalau naik kuda, tuan-tuan, laju tak? Laju. Apa masalah dengan laju? Dia terus meluncur pergi Taif. Dia tak kira lah orang-orang Arab Badui yang duduk tepi-tepi padang pasir itu, tak peduli. Sedangkan tanggungjawab Nabi apa? Dakwah. Nak menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Nabi jalan kaki bersama dengan anak angkat dia Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, aku nampak api di sana ni, pasti ada umat kau ya Rasulullah. Nah, Nabi bagi, mari kita sebarkan la ilaha illallah. Pergi kat Badui, Arab Badui yang duduk tepi apa ni, pasir padang pasir dah. Nabi sebarkan, qulu la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Nabi sebarkan syiar Islam, berdakwah, tuan-tuan. Semua sepanjang perjalanan Nabi ke bumi Taif. Lalu bila sampai di bumi Taif ni, selama hampir 2 minggu berada di Taif berdakwah tentang syiar Islam. Orang Taif tak terima. Bukan hanya tak diterima, dihalau Nabi. Bukan hanya dihalau, dibaling batu. Betul? Berdarah-darah Nabi, tuan-tuan. Lalu Nabi doa apa, tuan-tuan? Nabi doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kan, aku mengadu kepada Engkau ya Allah tentang kelemahan diri aku. Tak dapat aku dakwah orang Taif ni. Nabi menyalahkan diri dia, tuan-tuan. Nabi menyalahkan diri dia kerana tak orang Taif ni tak terima dakwah Nabi. Nabi salahkan diri dia. Nabi tak cakap bodoh orang Taif ni, aku nak bawa kebaikanmu tak terima dah. Nabi cakap gitu ke? Dah. Nabi doa, Nabi salahkan dia, mengadu dengan Allah. Lalu Jibril tak sampai hati mendengar rayuan Nabi, pengaduan Nabi, doa Nabi. Jibril turun, ya Rasulullah, aku tak sampai hati melihat seorang kekasih Allah diperlakukan begini. Nabi, malaikat gunung sedang tunggu di bumi Taif, akan dicabutkan 2 gunung ini, dihempapkan kepada orang bumi Taif. Nabi kata apa? La, jangan. Itu semua umat aku. Kalau kamu timpakan 2 gunung ini ke bumi Taif, maka habislah, tak meninggalkan satu baka pun orang Taif. Sedangkan ni fikir Nabi, tuan-tuan. Ni fikir Nabi akan datang. Fikir Nabi akan datang. Anak dan cucu dia akan terima Islam, maka bangkitlah bumi Taif ini. Betul tak apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan? Ini berkatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang berfikiran positif, berfikiran masa depan, berfikiran jauh. Ni cara Nabi berfikir, tuan-tuan. Subhanallah. Dan Nabi ni apa lagi? Kemudian jika mereka berpaling apa? Allahumma salli ala Muhammad. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Maksud dia apa? Yang sangat tamak. Harisun, haris. Nabi ni sangat tamak tentang apa? Inginkan kebaikan bagi, nak bagi umat dia ni kebaikan. Nabi ni sangat sungguh-sungguh tamak kasih sayang. Nabi ni nak kasih kepada umat dia ni, dia begitu tamak nak mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini kita hadir dekat rumah Allah, rumah yang paling Allah suka, tempat yang paling Allah suka, nak membentuk jiwa akhlak kita begini. Janganlah kita selalu menuding, jadi fitnah sana fitnah sini, mengumpat sana mengumpat sini, memburuk, mengaibkan kita punya saudara kita punya sendiri. Jangan, tuan-tuan. Nabi tak begitu. Ya. Sikit hal pasal kuasa, pasal jawatan dah mula bergaduh. Bukan bergaduh pasal apa pun, jadi pengurusi masjid pun berebut. Lepas tu dah tak bertegur safa. Allahumma salli ala Muhammad. Begini ke kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikut contoh apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini berjuang, tuan-tuan.
Nabi, segala perbuatan Nabi, segala percakapan Nabi, segala pandangan Nabi, pendengaran Nabi, semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi tinggalkan Al-Quran ini kepada kita supaya kita hidup berpandukan kepada Al-Quran. Ya. Fikir penting. Kerana apa? Sebelum datangnya perbuatan, sebelum kita melakukan satu perbuatan, datangnya dulu daripada fikir. Betul tak? Tanya ibu-ibu tu, dia nak masak dia fikir tak? Sebelum dia masak, dia fikir dulu tak? Tanya isteri kita, fikir bang, nak masak apa bang? Oh, semalam masak singgang dah. Hari ni tak akan makan singgang lagi dah. Oh, pagi makan si kerabu, pagi ni sarapan apa? Nak masak pun kena fikir. Kita nak pergi kerja fikir, tuan-tuan. Fikir. Sebelum buat kerja fikir tak? Fikir. Nak minum air pun kita fikir. Dan betapa fikir ini penting. Seperti fikirnya, contohnya fikir Nabi, sehinggakan kita jadi umat yang terbaik. Asal fikir risau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjanjian Hudaibiyahnya, fikir akan datang fikir jauh Nabi ini sehinggakan dapat takluk Fatul Mekah. Betul lah kan? Subhanallah. Ini asal fikir Nabi. Ya, fikir penting. Dalam erti kata lain, yang pentingnya apa? Fikir kita betul, perbuatan kita jadi betul. Sebaliknya fikir kita salah, perbuatan kita jadi salah. Hari ini kita nak jadi contoh sikit. Apa kita fikir tentang kejayaan, tuan-tuan? Kita ini benda harian kita. Apa kita fikir tentang kejayaan? Apa makna kejayaan? Bismillah. Apa makna kejayaan? Bagaimana kita mengukur seseorang itu berjaya di dunia ni? Kejayaan di akhirat kita tahu, tuan-tuan, tak? Allah kata, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Hakikat kejayaan yang sebenar adalah ketika kita berjaya masuk syurga. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan datang masjid ni kerana apa? Nak usahakan iman. Kerana apa? Syarat pertama nak masuk syurga adalah iman. Tak ada iman tak boleh masuk syurga. Jadi nak mengusahakan iman, datang masjid, dengar majlis ilmu, solat jemaah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu yang kita taat, kita amalkan. Jadi fikir ini satu amal sunnah yang Nabi tinggalkan buat kita. Berfikir mengikut Al-Quran. Jangan kita berfikir mengikut hawa nafsu kita. Kalau mengikut hawa nafsu, kita hari ini mengukur kejayaan seseorang itu melalui apa? Harta benda. Dia ada rumah banglo 2.5 juta. Rumah 3 tingkat, rumah 5 tingkat, rumah pun ada lift, kita kata apa? Ataupun satu orang bawa kereta Ferrari, parking dekat masjid Tongcik apa ni, apa? Tok Nasik ni. Parking kereta Ferrari depan, tuan-tuan. Kita kat dalam masjid ni kita kata apa? Hui, ni anak raja mana ni dah? Datuk mana mari ni nak solat jemaah dekat masjid ni pakai bawa kereta Ferrari pula parking kat depan. Kita kata apa? Nah, dalam erti kata lain, kita nak bagi tahu apa dah? Orang yang bawa kereta Ferrari tu orang berjaya. Betul lah, tuan-tuan? Orang di rumah banglo sampai kita cemburu, mana lah menatang ni ambil duit ni. Rumah sebesar alam, subhanallah. Kita nak kata apa? Orang di rumah banglo tu orang berjaya. Apa makna kejayaan? Tuan-tuan, saya pernah buat silap dulu, tuan-tuan. Saya duduk dengan orang kaya, orang banyak duit, sehingga saya terkesan, terpengaruh mengatakan duit ni segala-galanya. Duit ni adalah lambang kejayaan. Tu saya dulu, kerana duduk orang menceritakan hari-hari pasal projek duit. Bawa kereta menjala, kereta mewah, BMW X5, X6, X7. Nah, kita pun cakap, cemburu aku. Bila lah masa aku boleh dapat kereta ni? Nah, itu yang kita cakap. Dalam erti kata lain, kita nak orang pakai BMW ni orang berjaya. Apa warna kejayaan? Kejayaan di dunia ini, tuan-tuan, yang kita katakan kejayaan dunia ni apa? Kejayaan dunia yang membawa kita kejayaan kita di akhirat. Tak berjaya kita dekat dunia ni, kita takkan berjaya di akhirat, tuan-tuan. Jadi apa makna kejayaan dunia? Yang kita duk pantak kepala anak kita ni.
Mu kena belajar ni. Mu SPM ni kalau tak lulus ni, mu tak ada masa depan. No. Tak masuk universiti, tak ada masa depan. Mu kena belajar sungguh-sungguh ni. Aku bergolok bergadai ni hari-hari ni. Kerja ni, ujung bulan nak bayar duit tuition mu. Kena belajar sungguh. Kalau tidak, mu tak ada masa depan. Itulah yang kita selalu cakap. Meletakkan masa depan anak ini di dunia. Sedangkan dunia ini sementara. Dunia ini tempat diuji. Pelajaran ujian. Duit ujian tak? Ujian kereta. Ujian rumah. Ujian pakaian. Ujian. Waimah kita minum air pun ujian, tuan-tuan. Segala kehidupan kita kat dunia ini adalah ujian. Itulah kita meletakkan. Itulah masa depan kita. Dah orang ada duduk dalam ujian ni, mana ada kejayaan? Belum ada kejayaan. Tapi apa makna kejayaan sebenar di dunia ini? Dan kita letak dah belajar sungguh. SPM ni lulus, mau dapat straight A, dapatlah ada peluang masuk universiti. Bila mau masuk universiti, mau ada peluang pula bawa degree. Bila mu ada peluang buat degree, lulus pula degree kan, mu ada peluang buat master. Degree ni ramai menganggur dah, mu kena ada master. Bila menjelang anak dapat master pula, ambil pula PhD. Nak bagi tahunya orang yang ada PhD ni orang yang berjaya. Ni PhD. Mu besok dapat doktor, DR nama dah. Doktor, gaji mu besar lah, 10-20 ribu. Mak tak nak banyak dah, bapak tak nak banyak, 2 ribu sebulan jadilah. Itu yang kita nak. Tapi belum tentu anak ini duduk di dalam kejayaan dunia yang sebenar-benarnya. Apa kejayaan dunia, tuan-tuan? Nabi tinggalkan Al-Quran. Hidup, fikir semua berpandu kepada Al-Quran. Al-Quran kata apa tentang kejayaan? Wa man yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah akan bagi sebesar-besar kejayaan. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Mu nak belajarlah. Itu perintah Allah. Belajar ilmu, cari ilmu ni perintah Allah. Tapi mu jangan lupa, jangan tinggal solat. Bila mu dulu exam besok, periksa mu nak ambil degree ke master dah, tak ada orang boleh bantu mu. Siapa boleh bantu mu? Allah boleh bantu mu. Jaga solat, jaga solat, jaga solat. Jangan duk sibuk cari dunia. Jaga solat. Mu nak berjaya dekat dunia, mu kena taat perintah Allah dan Rasul. Barulah anak ini, subhanallah, mentaati perintah Allah dan Rasul, mengamalkannya. Lalu dia berjaya dalam bidang akademiknya, menjadilah doktor, engineer, accountant. Taat perintah Allah. Accountant, engineer, doktor ini tadi adalah orang yang berjaya di dunia. Tapi seorang doktor, engineer, accountant, kalau dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dialah accountant, doktor dan engineer yang gagal. Waimah, Masya Allah, anak kita ni penyapu sampah tepi jalan, tuan-tuan. Dekat arenaan ni cuci tandas orang. Tapi dia taat perintah Allah dan Rasul. Seorang penyapu tepi sampah tepi jalan, cuci tandas masjid, cuci tandas orang, seorang toksiah, dialah orang yang berjaya di dunia ini. Kerana yang lain daripada itu adalah ujian kita. Tuan-tuan, kerana dengan mentaati perintah Allah dan Rasul menjadi seorang yang beriman. Iman ini yang dapat membawa kita kepada akhirat. Kerana apa? Kereta, duit, pakaian, rumah tak bawa mati, tuan. Fizikal tak bawa mati. Tapi ingat, amalan terhadap benda yang kita perlu ini bawa mati. Dalam arti kata lain, nak tanya, duit bawa mati tak? Orang kata duit tak bawa mati dah. Itu sebab yang kita duk enjoy je ni, mencari duit gila-gila dah. Pasal apa? Duit tak bawa mati, besok tak kena dakwa-dakwi dah. Tapi kalau tanya pendapat saya, tuan-tuan, saya duk fikir, kaji benda ni. Sebenarnya duit ni bawa mati, tuan-tuan. Kerana apa saya kata gitu? 4 soalan Allah akan tanya besok dengan mahsyar. 4 soalan. Yang pertama, Allah akan tanya pada masa kita yang Allah bagi, mau gunakan masa untuk apa. Yang kedua, subhanallah, umurmu yang aku bagi ni panjang ni, kamu buat untuk apa. Yang ketiga, ilmu yang aku bagi kat kau ni, kau buat apa. Dan yang keempat apa dia, tuan-tuan? Harta benda yang aku bagi kat kau ni, kau buat apa. Harta benda tu apa, tuan-tuan? Duit lah. Duit bawa mati dah, bawa. Bukan duit fizikal tu bawa mati dah. Amalan terhadap duit itu.
Itu yang bawa mati. Jadi masukkan dalam akal otak kita ni tuan-tuan, supaya kita berjaga-jaga. Duit bawa mati, besok nak ambil rasuah kita takut. Asal duit ni bawa mati ni. Kalau ni duit rasuah ni bawa mati, mampu gitu. Dah, hari ni orang berdendang ni ambil rasuah, sakau orang, tipu orang, scam orang. Pasal apa? Dia rasakan duit tak bawa mati. Tinggal kat dunia, besok duit haram ni duit tinggal dunia. Aku tak apa dekat kubur macam okey. Dek tuan-tuan, jangan main-main. Ni fikir tuan-tuan. Fikir ni penting. Fikir penting tuan-tuan. Jadi fikirlah melalui panduan yang dah ada pada kita, iaitu Al-Quran. Tersebab tuan-tuan, tadabbur Al-Quran tuan-tuan. Jangan saja kita baca, cari guru, datang masjid tuan-tuan. Ada je tentang tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran datang. Saya rasa pun ada juga masjid-masjid yang buat pagi lepas subuh je dia tadabbur satu muka dah. Ada juga masjid buat gitu. Duduk tuan-tuan. Walaupun kita tak tahu nak baca apa semua, duduk insya-Allah dengan hidayah berkatnya masjid ini tuan-tuan. Saya bukan nak cerita apalah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dua pasangan, satu pasangan ni, suami dengan isteri. Suami 45 tahun tuan-tuan. Suaminya 45 tahun, isterinya 40 tahun. Dua-dua bekerja kerajaan, pangkatnya besar, duitnya, gajinya banyak. Tapi tak ada anak. Kan? Dek sibuknya ketika dia muda, ketika dia remaja ni, belajar tak habis-habis. Pergi luar negara, lepas satu luar negara nak ambil master, ambil PhD. Akhirnya dengan akademik yang dia ada tu, kejayaan akademik, dia menjadi orang yang besar. Maknanya pangkatnya besar. Gajinya puluh ribu bulan-bulan, campur dengan isteri pun puluh-puluh ribu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ilmu agama tak bagus. Pasal sibuk dengan dunia, sehingga kan agama tak bagus. Tapi asbab daripada kebaikan. Apa kebaikan dia buat tuan-tuan? Dia suka bersedekah. Pasangan ni suka bersedekah. Malahan setiap bulan gaji yang mereka dapat ni dia dah peruntukkan, dah tolak dah duit ma'atafis ni, duit madrasah tu, rumah anak yatim dia dah siap bagi dah. Kalau tengok TV tentang TV Al-Hijrah kan, pagi-pagi ni apa? Kan cari dana. Ada duta cakap, saya sebahagian daripada tu jadi duta madrasah Isra Rahmah, tuan-tuan, sedekah begini, cari dana. Dia jumpa je tengok QR code tu, dia scan tu, sedekah hari-hari sedekah tuan-tuan. Satu hari Allah terbitkan dalam hati dua pasangan ini, suami dan isteri ini, apa? Lintasan untuk menghafal Al-Quran. Itu lintasan dalam hati dia. Subhanallah. Balik solat subuh tu, dia pun mesyuarat dengan isteri dia. Sayang, abang dia rasalah kuat sangat, rasa ni dah lama dah. Allah bagi gerakan untuk kita hafal Al-Quran. Ya bang, saya pun begitu juga. Baik, orang ni, pasangan ni baik tuan-tuan. Asbab daripada banyak sedekah, Allah terbitkan hatinya untuk menghafal Al-Quran. Lalu dia pun pergi berjumpa lah tuan-tuan guru. Tuan guru yang pertama dia jumpa, tolonglah tuan, ajarkanlah kami hafal Al-Quran. Tuan guru kata apa? Tanya satu soalan, jam dia tak boleh jawab. Pandai ngaji tak? Dia cakap tak pandai. Kalau tak pandai macam mana nak hafal Quran? Payah, susah. Nah, dia pun balik. Tapi dia tak putus asa, jumpa tuan guru yang kedua, sama juga pandai ngaji tak? Tak pandai ngaji, payah, susah. Balik rumah tak putus asa, jumpa tuan guru yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua tuan guru tanya dia pandai ngaji ke tidak. Tak, jam dia. Tapi tuan guru yang ketujuh ni ada bagi dia amalan tuan-tuan. Bagi pasangan ni amalan apa dia? Amalan junjung dan cium Al-Quran. Kita ingat tadi dulu kita belajar tahun 70-an, 60-an, 70-an kita belajar ngaji dengan tuan-tuan guru dah. Habis kita ngaji kita buat apa? Kita junjung Al-Quran, kita cium, kita tahu keadaan dia. Betul tuan-tuan? Tuan guru ni ajar apa? Kamu junjung Al-Quran, sebab tu ambil Al-Quran ni, dakapkan dia dekat hati kamu, kat jantung kamu ni, dakap sungguh-sungguh. Lepas tu berdoa, ya Allah, bagilah aku peluang untuk sayang Al-Quran ni ya Allah, dan Al-Quran ini sayang kepada aku. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini ya Allah teman aku dalam kubur nanti ya Allah. Al-Quran ini sayang aku, menjadi teman aku ya Allah. Ya Allah,
pandaikanlah aku mengaji ya Allah, untuk menghafal Al-Quran 30 juzuk ya Allah. Doa yang baik-baik ketika kita dakap Quran ini di jantung kita, doa yang baik-baik. Lalu pasangan ini dengan perasaan gembira balik rumah, lalu berazam untuk amalkan apa yang telah diijazahkan kepada tuan guru, daripada tuan guru ni. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Pasangan ini beli Quran kecil, mushaf Quran kecil, taruh di dalam galas. Apa kelebihan dia? Sentiasa berwuduk kerana dia nak pegang Al-Quran. Ya, sebelum pergi kerja dia akan cium dakap Al-Quran, dia tak reti baca. Jadi tak buka Quran, dia pegang Quran tu, dia peluk Quran tu, masya-Allah, dia doa, ya Allah bagilah aku peluang nak sayang Quran ni ya Allah, Al-Quran sayang aku ya Allah, aku nak hafal Quran ya Allah, bantulah aku ya Allah dengan hidayah berkat Kau ya Allah. Balik kerja cium Quran. Setiap perbuatan dia nak buat ni tuan-tuan, before and after, sebelum dan selepas, dia akan cium Al-Quran dulu dan berdoa. Nak makan di rumah pun tuan-tuan, dia pastikan dia cium Quran, dia peluk Al-Quran, dia doa. Selepas makan, begitulah dia buat. Berapa tahun agak-agak dia buat amalan ini? 20 tahun tuan-tuan, 20 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari perasaan yang sama, tapi kali ini untuk melihat Al-Quran. Balik subuh tuan-tuan, selepas dia cium, balik subuh tu dia ambil Quran, dia cium. Lepas tu hati itu didorong untuk membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran, ajaibnya Allah. Allah boleh melakukan apa saja kalau dia nak, tak ada seorang pun boleh halang. Lalu pasangan ini hafal 30 juzuk tuan-tuan. Saya, tuan guru saya bawa pergi jumpa orang Raub Pahang tuan-tuan, tapi dia tak suka viralkan perkara ni. Saya jumpa dengan mata saya jumpa. Sekarang ni umurnya hampir 80 tahun. 20 tahun mengamalkan, daripada kerja sampai pencin tuan-tuan, cium Al-Quran. Tuan-tuan, asal terbitnya nak buat perkara yang baik, menghafal Al-Quran ni tuan-tuan, asalnya daripada sedekah. Tuan-tuan, saya banyak cerita sedekah. Saya jadi mutawif tuan-tuan. 2002, 2003, 2004, tiap-tiap bulan saya pergi Mekah. Bukan haji jadi mutawif umrah, tapi mutawif haji tuan-tuan. Banyak cerita pasal sedekah ni saya depan saya berlaku. Bukannya saya ambil tuan guru punya cerita, lalu saya cerita dengan tuan-tuan. Tak, peristiwa ni semua berlaku depan mata saya. Di antaranya inilah dia. Suka sedekah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada Pak Haji ni tuan-tuan, 2003 saya pergi haji, subhanallah. Ketika itu panas di kota Mekah ni tuan-tuan, 46 hingga 50 degree. Panas ya, masya-Allah. Kalau nak pergi masjid ni tuan-tuan, kalau kita nak dapat tempat aircon, ada kapet, tempat yang selesa, kena masuk awal 2 jam ataupun 1 jam setengah sebelum masuk waktu, kena masuk masjid dulu. Kalau setengah jam, 1 jam ni tuan-tuan, dihantar tempat mana? Tempat selain daripada dalam Masjidil Haram tu panas tuan-tuan, subhanallah. Jadi awal pergi masjid. Saya hari tu saya pergi awal masjid. Lepas zuhur tu saya balik, perut lapar, balik hotel makan. Hotel tak jauh, 200 meter je. Balik pergi makan, lepas makan, kalau aku masuk bilik ni habis aku ni, jenera aku. Tak boleh pergi masjid. Saya gagahkan diri pergi masjid lagi tuan-tuan. Pergi masjid dalam lebih kurang pukul 1 lebih tu saya pergi. Saya pergi masjid, dapatlah tempat yang selalu saya duduk, ada aircon, ada kapet. Sebiji macam ni lah kapet dia. Subhanallah. Duduk. Saya pun sebelum duduk tu tuan-tuan, saya sampai solat syukur dulu. Kerana Allah anugerahkan tempat yang selesa pada saya. Syukur, lepas tu saya ambil handphone saya nak mengaji tuan-tuan. Sedar tak sedar sebelah saya ni orang sedang, seorang tua usia dalam 70 lebih tuan-tuan. Tapi seorang yang kurus tapi masih sihat lagi, berdoa menangis tuan-tuan. Kita boleh tahu lah orang doa ni, orang menangis ni, kita dapat rasa. Saya tengok sekejap memang tu dia nangis. Selepas dia berdoa tuan-tuan, lepas tu dia berdiri solat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Selepas dia bagi salam, dia doa lagi 10 minit, 15 minit. Lepas habis doa tuan-tuan, dia buat lagi 2 rakaat solat sunat. Lepas tu habis dia solat sunat, dia doa lagi tuan-tuan. Itulah kerja dia, 2 rakaat doa, 2 rakaat doa. Bila masuk waktu fardu, dia akan solat fardu macam biasa. Habis dia solat fardu, solat jenazah. Habis dia solat jenazah, 2 rakaat, lepas 2 rakaat doa. Dia ulang balik, ulang sampai majlis tuan-tuan. Sehingga saya nak terkucil tuan-tuan, nak terkencing.
Saya doa dengan Allah dalam Masjidil Haram, di tanah haram, 100,000 kali ganda. Doa Allah makbulkan. Saya doa, ya Allah, Engkau hantar orang tua ini kepada aku, kerana dengan peristiwa yang dia, dengan amal yang dia alami, subhanallah, tak ada manusia boleh buat. Tapi pastinya orang yang boleh buat amal ni pasti dia menghadapi satu keadaan, suasana ataupun peristiwa yang boleh menggalakkan dia beramal begitu. Saya doa dengan Allah, jadi tahan sikit kencing ya Allah. Oh, makbulnya doa di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Subhanallah. Saya lupa dah kencing, tuan-tuan. Kalau saya keluar, masih saya tak jumpa orang tua ni, saya nak tahu cerita dia. Dia amalkan perkara ni terus sampai waktu isyak. Habis waktu isyak, anak dia datang nak ambil dia balik. Saya pun tarik tangan dia, pakcik, Allahumma salli ala Muhammad. Pakcik sedar tak, saya duduk pakcik dengan pakcik ni sebelum waktu asar lagi. Minta maaf nak, pakcik tak perasan. Saya tengok apa yang pakcik buat. 2 rakaat doa, 2 rakaat doa, 2 rakaat doa. Tak ada orang boleh buat ni pakcik, saya pun tak mampu dah buat. Pasti pakcik akan menempuh satu peristiwa yang menggalakkan pakcik buat begini. Pakcik tolong ceritakan pada saya, mudah-mudahan saya boleh manfaatkan dalam hidup ni. Lalu pakcik ni duduk, nak, dia cakap apa tuan-tuan? Pakcik ni nak pergi haji ni 15 tahun dulu. Doa hari-hari, tahajud hari-hari, taubat hari-hari. Berdoa dengan Allah, mudah-mudahan Allah pilih dia untuk menjadi Duyufur Rahman, tetamu Allah untuk menunaikan fardu haji. Tapi Allah tak pilih dia. Tawaduk orang ni tuan-tuan, dia cakap tabung haji tak pilih dia, tapi dia cakap Allah tak pilih dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia teruslah dengan amalan dia, baca Quran, taubat, tahajud, solat duha, dengan harapan Allah pilih dia menjadi Duyufur Rahman. Selama 15 tahun Allah tak pilih dia. Satu hari dia datang masjid, seperti rutin dia, seperti biasa. Lepas solat maghrib ada kuliah maghrib. Di situlah dia dapat dengar seorang ustaz yang sedang bagi kuliah itu membaca sepotong hadis. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan dengar hadis ni. Saya tak baca matan harap dia, tapi saya nak baca mafhum dia. Tuan-tuan dengar, Allahumma salli ala Muhammad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya lebih kurang. Bersegeralah kamu sedekah, kerana bala bencana tidak mampu untuk mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah ini mempunyai keajaiban, dapat menghindarkan 70 jenis bala bencana. Yang paling kecil penyakit sopak dan kusta. Dengar dah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah, ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Pakcik pegang hadis ini tentang, kerana dia tahu dia datang daripada mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pakcik ni amalkan apa? Sedekah. Dia tambah amalnya dengan sedekah, tuan-tuan. Dia sedekah dengan apa, tuan-tuan? Dengan duit lah. Duit mana dia sedekah? Duit yang dia simpan, dikumpulkan selama 15 tahun. Itulah duit yang dia nak pergi Mekah tu. Itulah duit dia sedekahkan, tuan-tuan. Sikit sana, madrasah sana, apa siapa yang perlukan dia sedekah. Sehingga sedar tak sedar, habis duit yang dia simpan selama 15 tahun nak pergi haji tu, habis, tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan, kan, kalau kita fikirkan duit dia dah tak ada nak pergi Mekah, tuan-tuan, dapat tak ada pergi Mekah? Gitu otak kita cakap apa? Tak boleh pergi, itu logiknya. Dah, kalau Allah pilih ni, tuan-tuan, ada duit ke tak ada duit, pergi. Berapa ramai orang ada duit Allah tak pilih juga. Berapa ramai orang yang sihat pun Allah tak pilih juga. Jom kita pergi Mekah. Tengah ni tengah kumpul duit, kita kata gitu. Dah, mudah-mudahan Allah pilih aku. Katalah gitu. Mudah-mudahan Allah pilih aku. Jangan kata tak ada duit lagi, belum cukup duit lagi. Dah, tuan-tuan. Kita dipilih oleh Allah menjadi Duyufur Rahman ni, tuan-tuan. Ni tuan-tuan ni datang masjid ni Duyufur Rahman ni. Kemuncak segala Duyufur Rahman ketika kita dipilih oleh Allah untuk menunaikan fardu haji, itu kemuncak yang paling tinggi Duyufur Rahman. Nah, bukan kerana duit, bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita ada waktu. Dah, ini semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, bagaimana kita nak dipilih oleh Allah sebagai Duyufur Rahman? Buatlah Allah suka, tuan-tuan. Buatlah apa pun kita nak buat, pastikan perbuatan yang kita nak buat itu adalah perbuatan yang Allah suka, Nabi suka. Apakah di antara perbuatan amal yang Allah suka? Sedekah, tuan-tuan. Allah siapkan pintu 8 pintu syurga. Salah satu daripadanya adalah pintu orang yang kuat sedekah. Masuklah melalui pintu itu.
Dahsyatnya sedekah ni tuan-tuan. Nabi tak terima sedekah, tapi Nabi suka bersedekah. Ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Siapa sakit tuan-tuan, bolehlah usahalah pergi ikhtiar, pergi jumpa doktor, buat berubat, dan dalam masa yang sama Nabi kata apa? Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Banyak sedekah tuan-tuan. Subhanallah. Itu sebab hari ini itulah saya pun menjalankan amanah tanggungjawab ni, kutipan tabung sumbangan bagi pengurusan masjid Gong Tok Nasik ni tuan-tuan. Dia satu kelebihan, subhanallah. Apabila dekat masjid ni tuan-tuan, kita sedekah, kita infak wakaf yang seumpama dengannya untuk masjid ni, madrasah ni tuan-tuan, anak-anak yatim ni tuan-tuan, subhanallah, selagi wujudnya masjid ni, selagi adalah orang beramal dalam masjid ni, sentiasa mengalir pahala bagi orang yang sedekah. Walaupun orang yang sedekah tu dah mati dalam kubur, sentiasa pahalanya mengalir. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sayangnya Rasulullah, sehingga Allah ini bagi kelebihan di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, umat yang terbaik ini, dia adakan amalan sedekah. Jadi sedekah tuan-tuan, jangan lepaskan hidup kita. Janganlah kita tidur selagi kita tak bersedekah hari itu tuan-tuan. Bukan banyak, bukan sikit yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi datangnya daripada hati yang ikhlas. Masukkan dalam tabung tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad tu masjid. Ya Allah, istiqamahkanlah aku di dalam mentaati perintah Engkau dan Rasul Engkau, ya Allah. Ya Allah. Doa apa yang kita nak doa, kita masuk. Ni doa sedekah ini untuk mak bapak aku yang tak ada dalam kubur. Ya Allah, Kau ringankanlah, ataupun Kau tak adakanlah azab kubur dia Allah. Macam-macam kita boleh bagi. Ambil taruh dan tak kira banyak ataupun sikit. Jadi amalan sedekah itu kita istiqamah sampailah kita tak ada lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, banyak cerita sebenarnya pasal sedekah ni tuan-tuan, tapi lain kali lah kalau cerita habis nanti masjid tak jemput saya lagi pula. Kan, dia ada banyak cerita tentang sunnah Nabi, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan tentang subhanallah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz, jangan kau pernah tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebab daripada iman ini berbolak-balik Nabi tinggalkan satu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini dua doa tuan-tuan, setiap kali selepas kita solat bacalah doa ini. Sama ada solat sunat ataupun fardu, jangan lupa untuk kita berdoa seperti yang Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan tuan-tuan, kerana kita bertemu di lain masa insya-Allah untuk membuat ataupun menyampaikan perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan kita bersama. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid Gong Nasik ni, Tok Nasik ni, dalam jemputan sudi menerima kehadiran saya. Kepada tuan-tuan, perempuan semua saya ucapkan terima kasih kerana sudi menerima kehadiran saya, dan saya minta maaf ambil masa yang terlebih sikit. Kerana bukan apa, masya-Allah, kerana ada kesilapan, kesalahan melalui perbuatan dan juga perkataan yang mengejikkan hati tuan-tuan. Ini kelemahan diri saya minta maaf ujung rambut dan ujung kaki, dunia akhirat zahir dan batin. Selamat hari raya semua. Ma'assalamah kita, masya-Allah. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal fi'li wan niyyati wal hadi wal huda. Allahumma ruddana wa rudda muslimina ila dinika ruddan jamila. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ama fi nura. Hasbunallahu liman hammana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman aadana, hasbunallah min jamil khalqika, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi pengumuman, tabung ada di belakang sana, sama-sama kita menghulurkan sedikit harta yang kita ada untuk pengurusan masjid Gong Tok Nasik ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mencurahkan segala rahmat kasih sayang kepada kita, kepada sesiapa yang mentaati perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran bagi pihak bapak masing-masing merakamkan. Terima kasih kepada Ustaz Nur Isyam bin Syahid atas penyampaian kuliah